Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah yang tersergam indah ini, dapat pula kita mengerjakan solat fardu secara berjemaah, dan dapat pula kita duduk di dalam satu majlis yang juga disebut oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Raudatul Jannah, yakni artinya taman-taman syurga. Maka besar harapan kita kalau di dunia ini lagi Allah selalu mengizinkan kita untuk selalu berada di dalam taman-taman syurga Allah seperti mana majlis kita pada malam ini. Maka harap-harapnya Allah pilih kita juga untuk ditempatkan Allah di dalam syurga Allah yang sebenar secara hakiki dan abadi nanti di hari akhirat kelak bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin ya rabbal. Slow amin. Nak syurga tak? Baik, insya-Allah. Yang saya hormati pengerusi majlis, yang saya hormati juga kepada sahibul bait, tuan rumah, pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat nak disebutkan namanya satu persatu. Begitu juga kepada pimpinan masyarakat, ketua daerah dan semualah yang saya pun tak pasti, semua div-div kehormat, datuk-datuk ataupun datin-datin yang juga tak dapat nak disebutkan namanya satu persatu. Lagi-lagi yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru,
ustaz ataupun ustazah, khususnya Ustaz Abi Marzuki, yang saya anggap sebagai guru saya juga, dan beliau ada kat depan. Patutnya ustaz lebih layak berada di sini. Sebenarnya saya mohon maaf kepada tuan-tuan guru yang mungkin ada di hadapan saya ni, yang tak dapat saya nak sebutkan namanya seorang demi seorang, namun sedikit pun tidak mengurangkan rasa takzim kemuliaan saya kepada mereka semua. Dan saya mohon maaf, anak muda berkata di hadapan, sepatutnya saya tak layak untuk berada di hadapan ni untuk bercakap, kerana lebih ramai orang alim ada di hadapan saya ni. Saya pun sebenarnya tak tahu pun. Saya ingat ceramah jemputan ni biasa-biasa je, bisa-bisa je. Rupanya sampai-sampai besarnya masjid, kata. Dalam masjid besar orang pun ramai. Saya selalu ceramah orang tak ramai, sikit je. Tapi alhamdulillah, semua ni nampak macam satu bentuk kebetulan. Tetapi kita yang mengaji tauhid, mengaji akidah, tidak ada satu pun yang berlaku itu dengan satu bentuk kebetulan, melainkan setiap yang berlaku itu adalah ketentuan yang telah ditentu takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi, insya-Allah. Jadi kalau ada salah silap daripada saya mohon maaf, minta ditegur. Kalau ada apa yang disampaikan itu ada salah dan silapnya, kerana hamba masih lagi fakir dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama ini, insya-Allah. Jadi, dan kepada semua hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sekarang kita orang kata tengah hot lah, tengah panas, musim Maulid Nabi. Boleh kata penceramah ni, asatizah ni, masuk bulan Rabiul Awal ni kira berderet-deret lah ceramah-ceramah jemputan tentang Maulidur Rasul. Sebenarnya saya pun baru lepas ceramah Maulid di kawasan Baling ni juga, iaitu di Badang. Di Badang, ada orang Badang sini, ataupun dia memang Badang dah. Badang ni kan yang kuat tu kan, ikut cerita lah kan, betul lah tu tak tahulah. Saya sampai je, jangan buat muka serius sangat, ketat ni muka. Relax, santai je kita malam ni, boleh kan? Jadi baru lepas ceramah di kampung Badang tersebut, tiba-tiba hari ni kat sini pula Baling lagi. Baling lagi. Jadi tak ada kot orang Badang. Sebab modal kita sama je. Takut orang Badang kata hari tu ustaz dah cerita bab ni juga, kata. Kita modal tak banyak, modal sama je. Mana pergi pun yang tu juga modal dia. Jadi tak apalah. Kan, tak ada orang Badang, tak apa, selamat lah sini. Jadi tak pernah dengar lagi lah kot, mungkin. Baik. Jadi Maulidur Rasul. Kadang-kadang orang duk sebut maulid, kadang sebut maulud. Sama je. Itu dengan makna yang kita nak meraihkan ini akan kelahiran junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan tarikh kelahiran Nabi. Walaupun begitu, sebenarnya tarikh kelahiran Nabi ni pun masih lagi khilaf di kalangan ulama. Kalau kita baca kitab-kitab sirah, yang masyhurnya yang kita dengar selalu kat tempat kita ni 12 Rabiul Awal. Tapi ada juga dalam kitab yang lain menyebut 9 Rabiul Awal. Jadi itu sebagai informasi, dan itu tak jadi masalah pun pada kita. Sama ada 12 ke 9 ke, tak jadi masalah. Tak usah kita nak gaduh. Yang ni geng 12, ni geng 9. Tak payah nak gaduh. Cukup kita beriman dengan Allah dan Rasul. Gaduh-gaduh 12, 9, 12, 9, Nabi pun dia tak ikut. Yang kita nak ikut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tepatnya hari Isnin. Kenapa tepat hari Isnin? Sebab Nabi sendiri bagi tahu. Sahabat tanyakan Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau suka puasa pada hari Isnin?"
Maka jawab Nabi, Isnin itu hari kelahiranku. Maka kata ulama, Isnin itu adalah hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga tahun gajah. Tahun gajah. Dalam setengah riwayat kata, selepas peristiwa tentera bergajah menyerang kota Kaabah tu, 50 hari selepas tu baginda Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Okay? Baik, itu sedikit sebanyak cerita tentang secara dasarnya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dan penting tak penting kelahiran Nabi ni, sampai-sampai ada ulama yang menyebut bahawa hari yang paling mulia sekali, malam yang paling mulia sekali, iaitulah malam kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai ada ulama kata lebih daripada malam Lailatul Qadar lagi. Sedangkan kita faham malam Lailatul Qadar ni khairun min alfi syahr, kan? Dia adalah lebih baik daripada 1000 bulan dah, malam yang terbaik dah. Tapi ada pendapat ulama kata malam kelahiran Nabi tu hebat, lagi mulia. Kenapa? Atas dasar apa hujahnya? Kerana kalau tak dilahirkan Nabi Muhammad SAW, maka takkan adalah malam Lailatul Qadar. Kerana lahirnya baginda SAW lah, maka yang lain-lain ni semua ada. Syariat agama semua ada. Kan kita sembahyang ni, kita boleh sembahyang ni sebab Nabi lahir, Nabi tunjuk kat kita cara sembahyang dan sebagainya. Sehingga-singganya kita ni mendapat rahmatnya agama Islam ni kerana baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab tu ada, kalau kita jenis mengaji ni, sini dengar kata banyak pondok, kan? Jenis orang ngaji pondok ni dia pegang apa? Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, aku tidak akan mengenal akan Tuhanku. Kan? Sebab gurulah yang didik kita, ajar kita kenal Allah. Dan guru kita tu pula, siapa guru dia? Guru di atas air. Kalau macam saya mengaji dengan Tuan Guru Siddiq Noh, kan? Pondok dekat Batu Hampa Beruas, Perak. Tu datang jauh tadi ni Perak. Berapa kali simpang kata, mana baling tak sampai. Jauh, kan? Akhirnya sampai juga, kan? Jadi saya mengaji dengan Tuan Guru Siddiq Noh. Tuan Guru Siddiq Noh mengaji dengan siapa pula? Siapa guru dia? Dia mengaji dengan Tuan Guru Haji Hitam, Pondok Tanjung Bedil Al-Ustaz Kedah. Ngaji Kedah dulu dia. Tok Guru Siddiq Noh. Siapa dia pula Tuan Guru Haji Hitam ni mengaji dengan siapa pula guru dia? Guru dia Tok Kenali di Kelantan sana tu. Tok Kenali pula siapa guru dia? Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Dan Syekh Wan Ahmad siapa pula guru dia? Saya tak ingat. Sampai atas lah, pada guru sampai guru yang paling besar, iaitulah junjungan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, kalau bukan kerana guru, tidak akan ku kenal akan Tuhanku. Dan guru yang paling besar yang mengenalkan kita kepada Allah, tak lain tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah dalam Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar engkau kasihkan Allah, kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dengan mengikut baginda Nabi SAW, barulah mendapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan dia. Baik. Jadi kalau nak cerita betul-betul tentang kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, tak dan. Masa yang ada ni tak dan. Kami minggu lepas, 2 minggu lepas di pondok baru selesai mengkhatamkan sebuah kitab yang namanya kitab Iqdul Juman. Mungkin orang awam tak biasa dengar kitab ni. Kitab Iqdul Juman. Dia kitab Jawi ni banyak pupus dah, makin tak ada. Ni salah satu yang makin nak hilang, tapi ada orang dah mula terbitkan balik dengan wajah yang baru. Nama kitab tu Iqdul Juman. Iqdul Juman ni dia terjemah daripada kitab Arab. Dia kitab Jawi, tapi dia terjemah daripada kitab Arab. Nama kitab Arab tu Iqdul Jawahir. Nama kitab tu Iqdul Jawahir. Iqdul Jawahir ni kitab apa pula? Kalau saya sebut Iqdul Jawahir, orang tak kenal. Tapi kalau kita sebut kitab Maulid Al-Barzanji, orang kenal. Itulah kitab dia, Maulid Al-Barzanji.
kitab dia Iqdul Jawahir. Tapi orang namakan dia ataupun orang sebut dia dengan kitab Al-Barzanji. Ambil sempena nama pengarang kitab tersebut. Kan? Itu pun bukan nama dia Al-Barzanji itu, nama Al-Barzanji itu nama kampung dia. Al-Barzanji. Baik, jadi kami baca kitab tersebut, alhamdulillah khatam 3 hari 3 malam. Daripada pagi sampai malam baca kitab tu sampai akhirnya khatam lah. Dan kitab ni menceritakan tentang kelahiran junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nak ikut macam mana yang diterangkan dalam kitab tersebut, makna majlis kita ni kena 3 hari 3 malam, boleh? Tuan-tuan angguklah, saya nak balik ni jauh lagi. Kan? Jadi makna kata malam ni memang tak cukup. Tu nak ceritanya. Malam ni memang tak cukup untuk kita nak ceritakan keseluruhan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun dalam kitab Maulid Al-Barzanji tu, dia tak cerita dengan sangat detail. Itu pun kadang-kadang ada kisah yang dia skip gitu. Kalau kita rujuk balik kitab-kitab sirah tu, sirah lebih mendalam lagi. Sirah Ibn Hisham, Rahikul Maktum dan sebagainya. Baik. Tapi tak apa, yang penting kita nak kena faham apa intipati yang kita boleh dapat tentang peristiwa kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pertama kita kena kenal dulu. Lepas tu dia ada, saya bagi poin lah, supaya kita balik ni kita dapat juga sekurang-kurangnya isi dia, poin dia. Tak ingat sepanjang-panjang saya cerita ni pun tak apa, tapi ingat poin asas dia. Pegang ni. Apa dia poin dia? Ingat 3 poin. Bila sebut tentang Nabi ni, 3 poin ni kita kena usaha dapat. Barulah kita ni moga-moga mendapat pilihan Allah untuk dijadikan kita ni kekasih pada Nabi Muhammad dan mendapat syafaat mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dia 3 dia? Yang pertama, mengenali Nabi Muhammad, mengenali Rasulullah. Yang kedua, mencintai. Dan yang ketiga, mengikuti. 3 ni. Untuk mendapat mengikuti, ittiba'ur Rasul. Untuk mendapat mengikut akan Rasul, kena mencintai Rasul. Untuk mendapat mencintai Rasul, kena mengenali Rasul. Maknanya kalau kenal pun tidak, macam mana nak cinta? Kalau cinta pun tidak, macam mana nak ikut? Macam tu dia punya rentetan dia lah, kronologi dia. Gitu. Jadi pucuk pangkal dia iaitu kena mengenali dulu. Mengenali akan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hari ni ramai orang tak kenal Nabi, tapi dia banyak kenal selain Nabi. Artis, penyanyi, pelakon, pemain bola. Sampai boleh sebut tu, pemain bola tu punya jiran pun dia tahu. Nak kata detailnya dia, ambil berat soal-soal tokoh-tokoh duniawi. Kan? Kita ni Islam tak sampai larang terus. Minat sikit-sikit sudahlah. Tapi biarlah nombor 1 sekali dalam hati kita ni baginda Rasulullah SAW. Itu Nabi kita Muhammad. Ni sampai tak tahu Nabi lahir kat mana tak tahu. Nabi wafat kat mana tak tahu. Anak Nabi berapa orang tak tahu. Isteri-isteri Nabi tak tahu. Ayah Nabi nama apa. Dan kalau di pondok tu, Tok Guru wajibkan hafal nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai Adnan. Kan? Biarlah kita ambil tahu nasab-nasab keturunan Nabi. Sampai-sampai hari ni bila kita tak ambil tahu soal-soal Nabi, mula dah musuh-musuh ataupun benda-benda yang boleh merosakkan agama datang mengganggu pemikiran kita, ilmu kita. Sampai ada satu puak, dia mengatakan ayah dan ibu Nabi duduk dalam neraka. Berlaku di tempat kami di Manjung. Ada seorang ustaz bukan orang biasa, ustaz. Dia mengajak, dalam ceramahnya dia kata ayah mak Nabi ni duduk dalam neraka. Sebab apa? Atas alasan sebab Islam belum datang lagi. Jadi bila Islam belum datang, makna kafir.
Mana tak terima kan. Jadi kebetulan masa dekat surau tu ada seorang ustaz juga, dia jadi imam di surau tu, dan dia mengaji Yaman, mengaji Tarim Hadramaut. Bila dia dengar, Allah, pedihlah hati kan. Kita sayang Nabi, kasih Nabi. Dia pun bingkah bangun, dia tarik mic. Dia kata, tak apa Ustaz boleh balik dah Ustaz, dan bulan-bulan akan datang Ustaz tak payah datang dah. Kuliah Ustaz takat ni, Ustaz tu kuliah bulanan situ, Ustaz takat situ je. Lepas ni tak payah datang dah. Kemudian dia explainkan balik pada jemaah, takut jemaah jadi salah faham. Dia kata tak, sebenarnya bukan begitu. Tu kita sebab tu kena mengenali baginda Nabi. Sebab kalau tak kenal, orang cakap benda macam-macam yang bukan-bukan, takut-takut kita mudah terpedaya. Dia pakai hujah nampak macam logik. Kita tanya dia, asal pula kata ayah Nabi duduk dalam neraka pula? Memanglah, sebab Islam belum ada lagi waktu tu. Nabi dilantik menjadi Nabi umur berapa? Nabi kita dilantik jadi Nabi umur berapa? Adik, umur berapa? Tadi dah pandang, lepas tu dia buat kali ke lain. Umur berapa? Umur? Pandang kawan dia. Umur 40. Saja buat jari 5. 40 tahun kan. Lantik jadi Nabi, jadi Rasul umur 40 tahun. Dan masa itulah baru datangnya wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah kemudian Nabi dakwah secara mula-mula sir dulu, rahsia, sampai akhirnya barulah Allah perintahkan untuk dakwah secara jahar, secara terang-terangan kan. Jadi alasan dia kata ayah Nabi tak ada semasa Nabi dalam kandungan lagi. Mak Nabi pula wafat ketika umur Nabi 4 tahun. Jadi bila pula masa Nabi dah jadi Nabi? Jadi belum lagi ada Islam tu. Pakai hujah gitu. Nampak? Kan? Kena pula dia cakap dengan orang awam, orang yang mungkin tak mengaji. Akhirnya terpedaya habis rosak akidah kita.